Hai, Assalamualaikum. Sempena Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba, kami daripada tim Waktu Solat Malaysia sekarang berada di Galeri Tabung Haji Malvern Peak, Sepang, Selangor. Jom kita tengok apa yang ada dalam galeri ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan sekalian, selamat datang ke Galeri Haji yang penubuhannya bermula bertahun lepas 2025 dengan tujuan untuk memberi gambaran bagaimana perjalanan ibadat haji, bukan sahaja perjalanan ibadat haji, malah berkaitan dengan tabung haji sendiri. Dalam di sini tersimpannya khazanah berkaitan urusan haji dulu, ini dan mungkin yang akan datanglah. Jadi justru itu penubuhan galeri ini amat bagus untuk dimanfaatkan oleh mereka di luar agar ilmu dan juga pengalaman daripada tahun 60-an sehinggalah yang terkini dapat dilihat. Sejarah awalnya dalam kita punya persejarahan di Malaysia ni, kita pernah dengar nama Hang Tuah, betul? Okay. Tetapi adakah realitinya Hang Tuah ni wujud atau tidak? Banyak di luar sana mengatakan Hang Tuah ni satu dongengan Melayu saja. Betul? Betul. Tapi ini realitinya. Penulis kat Hang Tuah menceritakan bahawa Laksmana Hang Tuah dan rombongannya singgah di Jeddah dan mengerjakan haji dalam perjalanan menemui kerajaan Turki Osmaniyah atas hubungan diplomatik dan membeli meriam yang besar. Wow. Ini adalah sebenarnya sejarah. Laksmana Hang Tuah menunaikan fardu haji. Ini jelas kalau kita lihat. Jadi ia secara tak langsung memberi jawapan kepada orang ramai di luar bahawasanya Hang Tuah itu bukanlah dogengan atau perekaan. Di samping itu juga sejarahnya kalau kita lihat Tok Kenali kita pernah pergi, Syekh Abdullah Fahim ni kena ada juga hubungan dengan Tun Abdullah Ahmad Badawi dulu, dan juga ni Abdullah Munshi, dan juga kerabat dari Haji Terengganu juga turut pernah menunaikan ibadat haji. Inilah rentetan sejarah awal haji di tanah Melayu. Yang keduanya, kita lihat di sini, selepas pemodenan ke arah ini, maka sebelum tabung haji diwujudkan, jemaah-jemaah haji telah pun menunaikan ibadat haji melalui kapal laut. Kalau ikutkan sini pada tahun 1926, kalau ini dah ada kapal laut, dan ini adalah tiket bagaimana mereka masuk dalam kapal bagi tujuan untuk menunaikan ibadat haji. Tuan-tuan dan puan sekalian, inilah salah satu pengorbanan datuk nenek kita dulu dalam menunaikan ibadat haji. Okey. Jadi inilah konsep pendekatan yang diguna pakai dalam ni adalah contoh kapal kita dulu, di mana ini barang-barang yang dibawa oleh jemaah-jemaah haji yang adalah dalam bentuk asli, original. So konsep dia, barang-barang ni nak dibawa naik ke kapal menggunakan takal. Tali yang ditarik bawa ni naik ke atas. Ini bukan yang kita reka apa tidak, ini ada yang asal. Sebenarnya itu contoh juga di antara barang-barang yang dibawa oleh jemaah-jemaah haji lah. Kalau kita lihat pakaian yang, kerana pada zaman tersebut, kalau kita lihat satu kaedah di mana mereka akan pergi dengan, mungkin ada mereka mengatakan tidak akan kembali. Seperti mana yang kita tahu lah kan. So mereka akan bawa bersama. Ini adalah betul-betul asli. Kita sedang di Tanah Suci, ya. Kalau kita lihat dulu, kenapa, ke arah mana tabung haji ni diwujudkan. Kerana zaman dulu nak pergi haji, duit yang dikumpul oleh orang dulu, simpanan mereka amat luar di kotak kita. Di mana mereka simpan dalam bantal, bawah katil, ataupun guni-guni sebagainya, lantai gitu. So ekoran daripada inilah, kadang-kadang duit dah cukup, rumah terbakar, kecurian, banjir dan sebagainya. Jadi daripada konsep inilah, pendekatan inilah diguna pakai untuk mewujudkannya lembaga tabung haji. Sistem perkhidmatan awal-awal dulu di Malaysia ni, sistem Syekh Haji dan Dalil. Syekh Haji ni bagaimana seorang Arab ataupun penduduk tempatan di Tanah Suci, di Tanah Arab, kebanyakan orang Malaysia lah yang bermahstahti di sana, mereka cari di tanah Melayu, berapa ramai yang boleh, mereka bawa. Mereka ni Syekh Haji ni, seorang individu akan memberi perkhidmatan menyeluruh, penginapan, pengangkutan dan sebagainya. Jadi
Itulah yang dinamakan Syekh Haji. Satu badan yang melibatkan keuangan, satu badan lagi melibatkan urusan haji. Digabung, maka jadilah tabung dan haji. Itulah logo kami yang asal ni dan terkini, dan ada lagi yang satu lagi yang terkini yang akan kita tampal, baru kita ubah. Logo ni. Dirasmikan masa tu Sri Paduka Baginda Tanah Agong Sultan Iskandar, Johor, 1985. Bentuk bangunannya ada simbolik apa-apa? Okey. Kalau kita perasan, kenapa tabung haji ni dinamakan tabung haji, tak bank haji? Okey, sebab That's why bentuk ini adalah bentuk tabung. So kalau tuan-tuan perasan, duit shilling kan masuk ke sini, masuk sini. Kerana konsep menunaikan haji ni adalah berdikit-dikit, berjimat-jimat, menabung. Itu sebab dia letakkan nama tabung haji. Inilah bentuk yang hampir serupa di Tanah Suci. Dia lantai dia begini, ni Masjid Ismail, ni Kaabah, kita ada pancuran emas, dan yang belakang tu adalah replika berkaitan dengan Hajarul Aswad. Di sini letaknya Hajar Aswad. Di penjuru berhadapan dengan pintu Kaabah. Okay. So, kalau you all pergi dengan haji atau umrah, tempat yang di antara tempat yang betul-betul mustajab berdoa, di antara penjuru dengan penjuru kat situ. This area tempat di antara paling mustajab. That mean kalau kita lepas tawaf nak solat sunat tawaf 2 rakaat, belakang dan di sini dia akan duduk makam Ibrahim. So kita akan solat sunat belakang makam Ibrahim ni. The best way you cari dada ni hala ke Multazam. So dalam di tabung haji kita ada 3 fasa kursus haji. Kursus yang pertama kursus asas haji. Kita lakukan 17 ke 18 siri. 18 minggu lah. Bila ini bagi mereka yang tak terpilih lagi atau yang terpilih. Tapi pada dasarnya kursus asas ni boleh diikuti, boleh dihadiri oleh semua orang. Asas. So sebenarnya bagi di tabung haji, asas ni kita nak orang ramai yang belum daftar haji, yang belum ada akaun tabung haji, hadir kursus ni dengan tujuan terbuka hati mereka untuk menunaikan ibadat haji. Di mana kalau kita lihat dekat sini ada bahasa terdapat 3 cara bahasa ibadat haji. So kalau kita nak mula, dia haji ni ada 3, kiran, tamatuk dan juga ifrad. Okey, kat mana mikat sebagainya. So kita boleh mula. So 3 haji. Haji tamatuk, haji kiran, haji ifrad. Kalau kita berniat nak ataupun berazam nak melakukan haji tamatuk, dah klik kat sini, dia akan tunjuk pengenalan, niat haji, niat ihram dengan ihram wukuf dan juga mabit Muzdalifah. Ini perkara-perkara yang dilalui oleh seorang jemaah haji di Tanah Suci. Ini sampailah tertib. Amat baiklah kalau masyarakat di luar datang pembelajaran. Ni melontar jamrah contoh ni. Saya tunjuk ni pasal ni jamrah belakang tuan-tuan ni. Separuh aja. Dia belakang di dinding. The curve ni depan je. Tuan-tuan bayangkanlah nak jutaan umat manusia nak lontar ni. Pendekatan konsep melontar ni pula orang banyak salah anggap, katakan kena tiang bahawa sah. Tidak. Konsep sebenar melontar ni, batu adalah masuk dalam ni, bukan kena ni. Kalau kena ni dikuatiri akan yes. Itulah yang tabung haji bimbing, tabung haji ajar bagaimana pendekatan yang sebenar pelaksanaan. Haji lelaki disunatkan ramal. Ramal ni bermaksud lari-lari anak. Daripada mula lampu hijau hingga akhir lampu hijau. Start pergi dan balik. Di sini ini adalah Bukit Safa, permulaan azam Bukit Marwah. Bukit Safa ni batunya dipagar sebab kebanyakan jemaah haji nak naik Bukit Safa ni. Jadi untuk keselamatan ada tergelincir sebagainya, so duk kerajaan Saudi pagar. Tapi Bukit Marwah ni is okay, dia landai. Batu ni landai. Jadi tak dapat rasa batu di Safa, batu di Marwah. Konsep 7 kali
Tapi ada setengah juga jemaah haji ialah yang tak ada khusus atau dulu tahun 80-an 90 lalu dia buat 14 kali. Pendekatan senang, Safa Marwah 1. Marwah Safa 2. Oh. 7 putih sini. Ada 4 Tempat penjuru. penjuru serban Rasulullah Dibentang. dibentangkan. Ada 4 bangsa kan dia punya kabilahnya kan. Jadi pegang salah satu, angkat, letak ke situ. Hajar As'ad asal dia. As'ad ni bermaksud putih. Batu putih. Hajar tu batu. As'ad tu putih. Dari syurga memang putih. Tapi lama kelamaan yang mencium penuh, Dosa. Betul. maka jatuhlah Hajar Aswad hitam. Okey. Dan ini ada yang tirai pintu dalam makam Rasulullah. Dihadiahkan kepada lembaga tabung haji. Tirai ini pernah diletakkan dalam makam Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Tirai ini dilakukan di Mesir pada tahun 1325 Hijrah. Tirai ini kini telah berusia 120 tahun. Ini asli. Wow. Tirai. Ini suasana bagaimana dalam kemah. Dulu tahun 80-an sebelum kita ada kemah yang terkini yang putih tu, inilah kemah haji di Arafah di Mina. Bawah ni batu ni diletaknya letak kapet. Pernah berlaku satu tahun kejadian kebakaran di Mina 1992 ke 1993 di Mina. Kemah Malaysia dengan kemah negara Malaysia utamanya habis terbakar. Jadi bila kami daripada Arafah nak masuk ke Mina, Arab Saudi itulah alhamdulillah dia dapat banner balik kemah-kemah kita di Mina. Anugerah yang diterima oleh tabung haji mewakili Malaysia sepanjang perkhidmatan tabung haji Tanah Suci, yang menunjukkan betapa kejayaan tabung haji lah di mata dunia. Sebab selain daripada itulah yang paling asasnya disiplin orang jemaah haji Malaysia dalam ibadah haji. Di samping itu juga pengurusan tabung haji, mengurus seliakan dengan keizinan kerajaan kita yang memberi peluang dan ruang pada tabung haji untuk memberi perkhidmatan, mencerminkan budaya kerja, mencerminkan integriti, mencerminkan kebersihan dan sebagainya. Diambil kira dalam aspek itu, maka kita diiktiharkan yang terbaik. Bagaimana tindakan pantas kita kalau jemaah sakit, bagaimana kita proses gerah Arafah Mina, penyediaan makanan, semua all in. Maka izin Allah, satu kebanggaan negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penonton suatu solat Malaysia, alhamdulillah hari ini kita berada di satu tempat yang diberi nama Galeri Haji yang diwujudkan atau ditubuhkan oleh tabung haji untuk tujuan tempat ataupun khazanah berkaitan haji, peralatan dan sebagainya ada di sini, model-model dan sebagainya ada di sini. Yang penting datang ke sini kita akan lihat sejarah bagaimana Laksmana Hantwah dapat pergi menunaikan fardu haji, dan juga perjalanan ibadah haji. Kalau kita lihat perkembangan dari masa ke semasa, tahun demi tahun, peralatan digunakan pakai daripada jenis kapal laut sehinggalah kapal terbang. Dan di dalam galeri ini juga ada contoh replika Kaabah, contoh jamrah, interaktif permainan untuk anak-anak kita, kit fun zone, dan juga hadiah-hadiah yang diterima oleh tabung haji melalui proses ibadah haji yang diterima daripada kerajaan Arab Saudi. Untuk itu, galeri haji ini dibuka 9.30 pagi hingga 4.30 petang secara percuma yang berada di Movenpick Sepang, Selangor Darul Ihsan, tempat pelepasan jemaah haji ke Tanah Suci. Amat digalakkan, hadirlah, bawalah rakan-rakan, saudara mara, adik-beradik, kawan-kawan dan juga rombongan sekolah dan sebagainya untuk bersama-sama dalam galeri haji ini. InsyaAllah besar manfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.